Kita cek molek 8 perkara. Ya tamu semaya sunat. Buat tak buat? Hak wajib dah nak kecek dah wajib tu. Nombor 2 puasa sunat. Nombor 3 nya Quran. Nombor 4 selawat Nabi. Nombor 5 sedekah. Nombor 6 istighfar dengan taubat. Nombor 7 doa. Nombor 8 umrah. 8 perkara ni cuba kita cek kita buat apa perkara ya Tosu. Ribu baju kelapa asjuk ada lagi, puluk-puluk bekal ada. Pagi hok ni tak ada kelik. Pas nak makan apa teseng lagi rong le kubur di pada masa tempat hisap pe menghisap. Lagi pula tempat timai amalan, tempat timur surat kanan kiri, tempat kalau haud Nabi. Dan lagi pula apa nama lagi di antara jemaah Sirak. Tu baru pelaksa lagi neraka syurga. Banyak lagi teseng nak beradu ni. Pak bukan serta beradu. Lepas tu kalau amalan tak ada ke Allah. Habis ia bersiap-siap tu. Habis Imam Ghazali kata, jadi di safinata mukukuh mubarulah perahu tu. Fa innal bahra amikun kana lauk ni dalam. Pak kalau perahu buruk tak ada gi jemerepah lek dalam tadi kucoh-coh situ ya. Sabit kenapa kita tu lah. Kalau amalan tak ada, mu tak ada kena gi pada masa tai bukan akhir kubur ada dah. Nak jemerai lepas bukan akhir tu pun habis cekak dah puasa. Nak jemerai lepas pada khulasul aqrab. Nak jemerai nak lepas daripada hepek kubur tu. Waktu pun kalau sabit tu Imam Ghazali banding kata kena kukuh perahu mu dah barulah. Fa innal bahra amikun kana lauk ni dalam. Pak kalau perahu buruk-buruk, perahu tak baru nak pergi jemerai lagu mana? Nak ikan lagi, nak ombak lagi, kucoh lagi. Oleh demikian Imam Ghazali kata wa khuzi razza mu kena banyaklah amalan tu. Sebab apa yo suwi banyak tu? Fa innas safara ba'idun, karena sapi hak supaya Nabi riwayat sapi yang jauh. Yang jauh siapa tak kelik dah kapun niat. Tak kelik dah kapun apa nama senatung. Tak kelik dah tokno, tak kelik dah kapun Palah. Bukit Palah. Tak kelik dah kapun Gubis sendiri pun. Girai-girai sungguh. Kita jelas dah. Ni sabit kita kena banyak sungguh ni. Okey. Tu kena banyak. Banyaklah perkara.